Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Pengerusi Majlis, Barisan Pidana Hakim yang bijaksana lagi bijaksana, para guru yang dihormati, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Negara boleh dibina dengan batu bata, tetapi bangsa yang mampu dibina dengan nilai. Izinkan saya bertanya kepada kalian, apakah yang mereka Malaysia terus teguh berdiri walaupun dihuni oleh rakyat yang berbeza agama, bangsa dan budaya? Apakah yang menjadikan Malaysia terus aman ketika dunia menyaksikan banyak bunyi negara yang bergolak akibat perpecahan? Dan apakah warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin terdahulu untuk kita mempertahankan? Jawapannya, rukun negara. Rukun negara bukan sekadar 5 baris prinsip yang dilafaz setiap kali perhimpunan sekolah. Rukun negara juga bukan sekadar tulisan yang terpampang di dinding sekolah atau pejabat kerajaan. Sebaliknya, rukun negara ialah roh negara, kompas perpaduan dan jiwa Malaysia. Ia lahir dari luka sejarah, luka yang mengajar kita bahawa kebencian hanya membawa kepada kehancuran. Terjadi 13 Mei 1969 menjadi titik hitam yang membuka mata seluruh rakyat Malaysia bahawa tanpa perpaduan, negara yang merdeka sekalipun mampu hancur dalam sekelip mata. Pada tahun 1970, lahirlah rukun negara, bukan sekadar sebagai slogan, tetapi sebagai janji yang dipegang oleh seluruh rakyat Malaysia. Pada hadirin yang saya hormati sekalian, pada hari ini saya akan menuliskan 3 daripada 5 prinsip rukun negara. Prinsip pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Sebuah negara yang hebat bukan hanya dibina dengan bangunan pencakar langit, ekonomi yang kukuh atau teknologi yang canggih. Sebaliknya, negara yang hebat dibina oleh rakyat yang mempunyai hati yang bersih dan jiwa yang bertuhan. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas pembentukan akhlak dan khasiat manusia. Seseorang yang benar-benar menghayati agamanya akan sentiasa berlaku jujur, amanah, tanggungjawab dan berintegriti. Disedar bahawa setiap perbuatannya akan dipersoalkan, bukan sahaja di dunia, bahkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing. Justru menjadi tanggungjawab kita untuk saling berhormati umat ibadat, adat resam dan perayaan setiap kaum. Apabila masyarakat hidup berlandaskan nilai agama, kebencian akan bertukar menjadi tersayang, permusuhan akan bertukar menjadi persaudaraan, perbezaan akan bertukar menjadi kekuatan. Pak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hadirin yang saya hormati, prinsip keempat adalah peralatan undang-undang. Maafkan saya, keadilan yang tercala di satu tempat akhirnya akan menggugat seluruh rakyat. Sebab itulah sesiapa yang mampu mengatasi undang-undang. Bukan orang biasa, bukan orang kaya, bukan orang berpengaruh, bahkan pemimpin sekalipun tertakluk kepada undang-undang. Inilah asas sebuah negara bertamadun. Apabila undang-undang dihormati, rakyat menjadi rakyat. Apabila undang-undang ditegak secara adil, keamanan dan akan terus subur. Tetapi apabila undang-undang dipermainkan, jenayah meningkat, rasuah menjadi bebas dan keyakinan masyarakat sedikit demi sedikit akan hancur. Maafkan saya. Maka inilah rakyat yang bukan saja tahu tentang undang-undang tetapi menghormatinya dan mematuhinya. Seperti mematuhi peraturan jalan raya, menghormati keputusan mahkamah, jauhi rasuah dan tidak salah guna kuasa, dan sentiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hadirin yang saya muliakan, prinsip yang ketiga pada hari ini yang saya ingin saya sentuhkan adalah kesopanan dan kesilaan. Inilah permata terakhir rukun negara. Kemajuan tanpa adab hanyalah kesombongan. Ilmu tanpa akhlak hanyalah kebijaksanaan yang kosong. Teknologi tanpa keselaan hanyalah alat yang boleh memusnahkan manusia.
Lihatlah dunia hari ini. Media sosial diberi cacian, fitnah menjadi hiburan, bahasa kesat menjadi bahasa bebas. Sedangkan bahasa Melayu sejak dahulu menjadi terkenal sebagai dengan budi bahasa. Bak berpatah, bahasa menunjukkan bangsa. Maka marilah kita menjadikan generasi yang memilih untuk menyebarkan kasih sayang berbanding kebencian, memilih adab sebelum ilmu, memilih hormat sebelum hukum. Kerana perpaduan bukan bermula di parlimen, perpaduan bermula dengan kata-kata kita sendiri. Inilah prinsip yang melengkapkan keindahan sebuah masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghidup kembali budaya berbudi bahasa, hormati bapa, guru dan jiran tetangga serta masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Kerana bangsa yang maju bukan hanya nilai melalui kemajuan ekonominya, tapi juga melalui kedian akhlak rakyatnya. Hadirin dan hadirat sekalian, maafkan saya, setelah kita menghayati kelima-lima prinsip rukun negara, jelaslah bahawa setiap prinsip saling melengkapi. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak, kesetiaan kepada raja dan negara menyemai patriotisme, keluaran perlembagaan menjamin keadilan, kedaulatan undang-undang memastikan keamanan, manakala kesopanan dan keselaan menyatukan hati seluruh rakyat. Persoalannya kini, adakah kita sekadar menghafal rukun negara atau benar-benar menghayatinya? Jika rukun negara hanya dilafaz di bibir, ia hanya sekadar ikrar. Namun jika diamalkan dalam kehidupan, rukun negara akan menjadi benteng perpaduan, pemangkin kemajuan dan paling berharga buat generasi akan datang. Akhir bicara, izinkan saya menutup pidato ini dengan sepotong kata-kata yang penuh makna. Perpaduan bukan lahir kerana kita sama, tapi kerana kita saling menghargai perbezaan. Marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara bukan sekadar ikrar yang bergema di bibir, tapi prinsip yang hidup dalam jiwa, terpahat dalam tindakan dan diwariskan kepada generasi akan datang. Rukun negara dihayati, Malaysia dihormati. Rukun negara diperkasa, perpaduan bangsa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.